Majulah sukan untuk negara. Pokok pegagal tumbuh melata, senja berlabuh dipenuhi unggas. Sukan bermanfaat untuk kita, badan sihat, otak cergas. Sebelum kita menerangkan lebih jauh, bolehlah rasanya saya memperkenalkan serba sedikit tentang diri saya. Nama diberi Muhammad Ahmad Zakumi Pardi. Saya berusia 15 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Gerik. Bola sepak, satu sukan yang menjadi hiburan ramai murid, terutamanya murid lelaki. Saya juga tidak terkecuali. Pada masa senggang, sukan ini pasti akan menjadi pilihan untuk bermain. Tetapi di sebalik filosofi sukan yang gah ini, terdapat satu nama yang tidak asing bagi rakyat Malaysia. Sebut sahaja legenda Mokhtar Dahri, siapa yang tidak mengenalinya? Buku legenda bola sepak Malaysia ini merupakan sebuah biografi yang menghimpunkan perjalanan hidup legenda bola sepak negara Mokhtar Dahri dari awal kerjaya hingga ke pemergiannya pada 11 Julai 1991. Ia disusun secara kronologi dan turut menggabungkan tulisan serta pandangan Mokhtar sendiri yang pernah diterbitkan sekitar tahun 1980-an. Buku ini mempunyai 241 halaman muka surat dan berkulit keras. Bahagian paling menarik bagi saya di dalam buku ini apabila penulis menceritakan detik pasukan bola sepak Malaysia telah menyumbang emas pertama dalam sukan C pada tahun 1977. Sekaligus kemenangan ini merupakan emas pertama bagi pasukan bola sepak Malaysia dalam sukan C. Peristiwa ini dicatat dalam halaman 53 buku ini. Kandungan buku bukan sahaja memaparkan kejayaan Mokhtar sebagai penyerang hebat Asia, tetapi juga mengungkap kisah di sebalik takbir kehidupannya, termasuk cabaran, konflik dan pengorbanan yang kurang diketahui umum. Antaranya ialah isu kad merah yang pernah diterbitkan, merupakan detik hitam yang menjadi iguan Allah Yarham Mokhtar Dahri, keputusan besar daripada pasukan kebangsaan pada 1979. Detik yang sangat menyentuh jiwa peminat bola sepak negara serta dilema untuk kembali beraksi menentang Korea Selatan dalam kelayakan Piala Dunia pada 1985. Saya akan menceritakan serba sedikit berkaitan biografi tokoh yang sangat disegani ini. Beliau dilahirkan pada 13 November 1953. Beliau dibesarkan di Kampung Pandan Dalam, Kuala Lumpur. Pendidikan awal beliau di Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan. Sejak berusia 10 tahun, beliau telah terpilih bertanding di pertandingan bola sepak bawah 12 tahun anjuran Majlis Sukan Sekolah Selangor. Pada tahun 1966, beliau menyambung pengajian ke Victoria Institute 4, Kuala Lumpur. 2 tahun kemudian, beliau berjaya menjuarai Piala MSSS bawah 15 tahun dengan jaringan 2 gol pada tahun 1969. Beliau terpilih mewakili Selangor ke pertandingan bola sepak Majlis Sukan Sekolah Malaysia bawah 18 tahun. Perjalanan beliau sebagai pemimpin bola sepak profesional bermula apabila beliau diserap ke dalam pasukan Belia Malaysia. Kerana aksinya yang begitu luar biasa, beliau ditawarkan menyertai kelab PKNS yang berada ketika itu sangat digeruni. Beliau berganding dengan Aramugam Santosin, Ridwan Abdullah dan Zulkifli Norbit. Gandingan hebat ini telah membuka ruang besar yang terbuka luas kepada beliau untuk melebarkan sayap ke persatuan bola sepak Selangor. Adat dalam kehidupan ada pahitnya. Sepanjang bermain, beliau pernah dikenakan kad merah. Kad merah yang pertama ialah semasa perlawanan pasukan Selangor menentang Singapura. Hampir 50,000 penonton membanjiri Stadium Nasional Singapura. Kesalahan yang beliau lakukan adalah beliau gagal mengawal emosi ketika bola yang dibawanya dirampas secara kasar oleh pasukan lawan. Beliau telah menendang bola tersebut keluar padang. Tindakan yang tidak matang itu telah menyebabkan beliau dikenakan kad merah buat kali pertama. Kehilangan pemata mutiara negara dalam dunia bola sepak. Setelah begitu banyak perlawanan yang beliau ikuti, akhirnya beliau menjadi pelawanan Piala Malaysia 1983 adalah titik terakhirnya. Beliau memilih bersara selepas pertandingan tersebut. Langit tidak selalu cerah. Pada satu petang tanggal Jun 1988, ketika selesai sesi, latihan beliau rebah di padang. Setelah beberapa rawatan dijalankan, beliau disahkan menghidap penyakit motor neuron disease, iaitu sejenis penyakit langka yang tiada penyawalan. Akhirnya, setelah lama berjuang dengan penyakitnya, bintang besar ini telah menghembuskan nafas yang terakhir pada 11 Julai 1991 di Pusat Perubatan Suruhanjaya. Jenazah beliau telah disembelikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Keramat Permai, Bukit Permai. Pengajaran yang dapat diambil dari buku ini
kita janganlah mudah berputus asa kerana setiap kejayaan yang datang bukanlah datang bergolek. Setiap kejayaan yang kedua, setiap kejayaan yang dicapai memerlukan komitmen yang tinggi tanpa rasa putus asa. Yang ketiga, jasa seseorang akan sentiasa dikenang. Ibarat peribahasa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Secara keseluruhan, buku ini menggambarkan suka duka kehidupan seorang ikon sukan negara, daripada kegemilangannya di padang hingga kepada tekanan dan cabaran sebagai atlet terkenal, sekaligus memberikan gambaran lebih mendalam tentang peribadi siapa sebenar Mokhtar Dahri.